Eh, tak ke dekat sangat? Kenapa orang luar kata dia lumpuh? Tak nampak macam tu pun. Kenapa awak langsung tak nampak macam orang kurang payah macam orang luar cakap tu? Ke awak sendiri yang sebarkan cerita tu? Betul-betul memang aku yang sebar semua cerita tu. Tapi aku tengok perangai kau ni tak ada nampak macam budak baik macam dalam laporan tu. Tengok gaya kau macam ada perangai sendiri. Kenapa awak nak kena tipu orang? Penting sangat ke sebab tu untuk kau? Kalau bukan disebabkan mak bapak aku yang demi syarikat ni, aku takkan setuju perkahwinan ni. So, aku nak ingatkan kau, perkahwinan ni cuma urusan bisnes je. Jangan fikir lebih daripada tu pula. Saya ni memang tak ada plan langsung lah macam tu dengan awak. Tak minatlah saya dengan awak. Ingat saya terdesak ke? Aku harap macam tu lah.